Pernah dengar tak pasal batu karang? Batu karang ni secara ringkas ni adalah ketulan batu yang terbentuk dalam buah pinggang ataupun salur kencing. Secara ringkasnya, mineral dan garam dalam air kencing terkumpul dan menjadi batu. Punca biasanya adalah kurang minum air. Yang ni lah yang paling common. Dan juga boleh jadi disebabkan kerap tahan kencing. Selain itu, boleh disebabkan oleh garam dan protein terlalu tinggi. Dan kalau ada sejarah keluarga, kemungkinan pun boleh jadi juga. Dan juga terkena jangkitan dekat saluran kencing tu berulang. Boleh jadi kepada batu karang juga. Tanda-tanda awal terkena batu karang ni sakit pinggang. Tapi dia datang dan pergi. Sakit pinggang yang boleh dikatakan berulang lah. Sakit tu rasa tembus ke perut dan juga ke ari-ari. Boleh jadi juga kencing berdarah. Dan ada rasa mual, rasa muntah dan juga rasa pedih bila nak kencing. Bahaya tak kalau biarkan? Ya, sangatlah bahaya. Boleh menyebabkan salur kencing tersumbat. Boleh menyebabkan jangkitan teruk. Dan boleh juga menyebabkan AKI. Apa itu AKI? Pergi cek video Yas yang sebelum ni. Ada Yas jelaskan apa itu AKI. Okey, itu saja video kali ni. Ingat, sihat itu seni, bukan sekadar rutin.